Seterusnya, kita nak ke program Mega Little Haji Malaysia 2025. Ini cerita pagi yang disediakan oleh Fairuz Rizwan. Silakan. Baik, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersempena dengan musim haji dan umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidiladha pada 7 Jun ini, saya ingin berkongsi mengenai program Mega Little Haji Malaysia 2025. Program ini bertujuan memberi pendarahan awal kepada golongan kanak-kanak mengenai ibadah haji sebagai rukun Islam kelima melalui pendekatan simulasi yang menyeronokkan dan berinformasi. Ia juga bertujuan menanam rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semangat untuk menunaikan ibadah haji apabila dewasa kelak. Baik, bagi menceritakan dengan lebih lanjut berkenaan dengan program yang sedang berlangsung ini, bersama dengan saya, Ketua Pegawai Eksekutif Little Kalib International Sendirian Berhad, Datuk Roslan Nordin. Baik, Datuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, khabar baik. Okey, Datuk, kalau boleh ceritakan bagaimana boleh timbulnya idea untuk menganjurkan program sebegini. Alhamdulillah, sebahagian daripada pendidikan teras dalam Little Kalib dan selari dengan ke KSPK, Kurikulum Sekolah Kebangsaan, adalah tunjang kerohanian, yang mana kita ajak anak-anak kepentingan rukun-rukun iman dan rukun Islam, yang mana kita persiapkan mereka dengan kefahaman rukun iman dan rukun Islam ini atas keyakinan bahawa kejayaan Allah bagi kepada anak-anak ini sejauh mana mereka taat kepada perintah Allah dan ikut sunnah Nabi SAW. Dan kita ada pembelajaran tentang rukun Islam ini, dan salah satunya adalah haji, yang mana hari ini kita adakan Mega Little Hajj 2025 di seluruh Malaysia, yang melibatkan 11,992 orang pelajar. Pelajar tadika Little Kalib berumur 6 tahun, lebih daripada 400 tadika, dan melibatkan 1,300 orang mutawiz. Dan ini selari dengan misi The Little Kalib Program, iaitu untuk menyuburkan rasa cinta kepada Islam dan ilmu pengetahuan di kalangan anak-anak prasekolah ni. Ini sebagai persiapan awal untuk mereka menjadi seorang hamba Allah, khalifah Allah dan umat Nabi SAW yang bertakwa. Okey, baik, Datuk. Kalau boleh kongsikan program hari ini, apa yang kanak-kanak ni belajar pada program ni? Setelah sebulan mereka prepare di tadika masing-masing dengan beberapa lesson plan yang berkaitan dengan haji, hari ini mereka akan perform mengikut manasik haji, ya, daripada ihramnya, kan. Mereka ihram, mereka akan wukuf, kita ada Arafat kita lah di sini, kan. Mereka akan tawaf, nanti kita akan buat tawaf perdana sekali dengan mereka, dan mereka akan sa'i, kan. Mereka juga akan melontar jamrah, mereka buat art and craft untuk jamrah dan sebagainya. Itu sebagai satu projek art and craft di sekolah, dan mereka buat sendiri batu-batu itu, dan mereka akan melontar dan sampai tahallul, dan mereka lalu simulasi itu, dan ada pasport juga supaya ada feeling, ada pakaian ihram, ada beg haji, dan jadi dengan cara ini mereka akan rasa sendiri, dan mereka tu terpahat dalam hati mereka, fikiran mereka, satu hari kami akan menunaikan haji, insya-Allah. Okey, baik, Datuk. Soalan terakhir saya, bagaimana Datuk melihat kepentingan program sebegini dianjurkan bagi memberikan pendarahan awal pada kanak-kanak berkenaan dengan kepentingan ibadah haji? Alhamdulillah, apa-apa perintah Allah, terutama perintah rukun haji ini, adalah asbab kejayaan bagi anak-anak ni dunia dan akhirat. Tidak ada jalan kejayaan bagi anak-anak ni. Mereka nak jadi apa pun masa depan, kalau mereka tidak taat perintah Allah, tidak ikut cara Nabi SAW, mereka akan kecundang. Mereka akan kejar fata morgana, bidang apa pun mereka ceburi. Tetapi kalau mereka ditanam dengan iman takwa, dengan rasa azimat, kebesaran perintah-perintah Allah tu, dan haji ini kita nak mereka rasa besar haji ini, kan, maka kalau ini tertanam, mereka dalam bidang apa pun, kan, bidang pertanian ke, perniagaan ke, politik ke, mereka jadi orang alim ke, mereka main bola pun, mereka jadi orang yang berjaya, insya-Allah. Ada bantuan dan pertolongan Allah. Baik, terima kasih, Datuk. Baik, saya kira setakat itu perkongsian dapat saya bawakan untuk segmen Cerita Pagi Perak. Untuk perkembangan selanjutnya, kita kembali ke Kota Media Angkasa Puri. Terima kasih Cerita Pagi untuk berkongsikan berkenaan kami. Dan